Ni adik nak ajar cara nak tulis sifir 1 sampai 9. Mula-mula tulis 1 sampai 9 sampai bawah. Mana bawah adik angkat tangan? Lepas tu ke kanan pun 1 sampai 9. Lepas tu macam mana tu kawan-kawan tak nampak? Baik. Okay, lepas tu 9 tulis 1 sampai 8. Lepas tu ulang balik 1 sampai 8 ke atas. Lepas tu 18, 27, 36 tu tulis pula daripada 9 sana ke kanan. Okay, lepas tu sifir 5 tulis 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Lepas tu 05, 05, 05. Betul dek? Ha? Okay, lepas tu sifir berapa pula? Lupa buat ni. Okay, lepas tu nanti tulis sifir 2. Okay, lepas tu sifir berapa seterusnya? Sifir 9. Sifir 9. Adik tengok kat mana tu? Oh, kena hafal lah. Ya. Okay. Di sini 6, 9, 15. Mana sifir 3 melintang? 9, 6, 9. Okay. Lepas tu? Nak sifir berapa 8 kan? Yang ni kena hafal lah. Ya. Okay. Okay. Lagi apa? Sekejap. Mana sifir berapa tadi? 4. 4 melintang 20. 28. 32. Okay, lepas tu sifir 6. 6 kan? 6, 12. Sifir 2 adik tak tulis lagi penuh ni. 2, 2, 4, 6, 8, 10, Oh iyalah. 12. Ha. Lupa salin. Lupa salin. Dia kalau tak ikut tadi dia akan jadi lambat tau. 16. 16 dah siap. Baru dapat senang. Lepas tu baru sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30. 36. 42. 50. 48. Sifir 7. Mana sifir 6? 36. 42. 48. Okey, lepas tu 7, 14, 21, 24, 35, 42. 42, 49. 6. Betul ke Jam 6 kan? Lepas tu mana melintang? 56 dah siap. 45. 56. Lepas tu
6. 56. 56. Sekejap. Ni apa abang tulis ni? Tak nampak. 64. 64. Okay, siap. Inilah teknik tulis sifir dengan cepat. Macam mana nak baca dia? Macam mana nak baca dia? Dia paling senang. 6 Ni darab 1, 3, 18. 8 darab 3, 24. Macam tu lah. 6 darab 7, 42. Senang. Tengok ni cikgu kita. Cikgu senyum. Cikgu Zakir.